Oh, ayam masuk merah. Tom yum ke kan? Mungkin adik Martin insyaAllah nanti perempuan kot. Masih ada juga orang yang bercakap tentang perkahwinan I. Nampak macam besar dekat dalam kamera. Ikan Gelama Ikan Berduri, welcome to my husband channel, Afiq Jeffrey. Okay, mesti korang pelik kan kenapa hari ni saya shoot konten sorang-sorang. Sebenarnya boleh je kita orang buat konten ni berdua, tapi tak ada orang jaga Martin. So saya decide untuk buat konten ni sorang-sorang. Sebenarnya hari ni kita nak buat konten ready makanan untuk Martin, tapi kita tak swap Martin hari ni sebab kita baru nak ready frozen food untuk Martin. Sebenarnya hari ni saya memang nak buat simple-simple je untuk Martin, walaupun dia dah 7 months, tapi kita still bagi dia makanan simple like nasi, brokoli, carrot. Kita masih makanan-makanan macam tu lah. Sebab ada orang lain mesti dia dah buat ayam masuk merah, tom yum ke kan. Tapi kadang-kadang kalau saya rajin saya buat. Tapi untuk kali ni saya just nak standby makanan-makanan dia yang basic lah. Basic brokoli, carrot. Ada breast chicken, lepas tu ada dia punya ni lah, dia punya beras. So ramai yang tanya Martin makan apa je kan. Sebab ramai yang tanya Martin makan apa. Dia kan montel macam tu, sehat kan. So sinilah saya share dia punya makanan kan. Cuma yang ni basic lah, yang ni basic. Ada banyak lagi makanan-makanan Martin yang saya tengok dekat TikTok, yang saya memang belajar kat TikTok cara masak. And this one antara dia lah, antara dia. Sebab Martin suka makan sayur, Martin suka makan buah. Mungkin sebab itu kot dia punya badan like montel. Saya tak sure lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita start. Okay, sebelum tu kita nak tunjuk bahan-bahan yang ada. Carrot, brokoli, breast chicken dalam tu saya terendam. Lepas tu ada beras. Saya ada beli juga ni serbuk sayuran, serbuk keju dengan serbuk ikan bilis untuk Martin. So in case I nak masak something yang lauk untuk dia, saya guna tu lah. Tak ada garam tak ada garam. Jangan tanya kenapa pink, sebab Mami lately memang suka warna pink. Mungkin adik Martin insyaAllah nanti perempuan kot. Mungkin adik Martin insyaAllah nanti perempuan kot. So Mami tiba-tiba suka warna pink, I don't know. Ini pula Martin punya cutting board untuk potong dia punya bahan-bahan lah. Lepas tu dia punya tempat lah. Inilah pisau dia, inilah gunting dia, inilah dia punya peeler. Memang tak share dengan saya lah. Nak masak, guna ni. Kalau kita masak, lepas tu ada lebihan-lebihan, takkanlah kita nak bagi semua suap dekat perut ni kan. So, kita letak dalam tempat kecil ni, letak dekat frozen, letak dekat freezer. Biar dia semalaman, boleh makan petang nanti, boleh makan esok pagi, macam tu. So, ini adalah tempat yang untuk kita letak lah makanan-makanan yang kita nak frozen kan. Macam sini nanti kita letak beras kan. Yang ni pula kita letak ayam, breast chicken dada ayam. Yang ni pula kita letak carrot, yang ni pula kita letak brokoli. Sebenarnya benda ni kan random je. You nak letak apa-apa pun boleh. Contohlah you nak bagi dia sayur daun. Okay, I bagi contoh. You tak perlu pun letak dalam ni. Tak perlu nak freeze bagai. Time masak tu you campak je. Sebab dia boleh makan benda tu lah, lembut. Kalau you nak blend lagi pun tak ada masalah. So kalau you nak beli blender, you beli je yang macam ni. Ni, you beli je macam ni. Ada dekat TikTok shop. I beli TikTok shop je. Satu untuk I, satu lagi untuk Martin. Jom kita start potong-potong. So guys, beras ni korang tak perlu nak terus buat lah. Maksudnya korang just cuci je, lepas tu korang letak dalam ni.
Lepas korang cuci, korang letak dalam ni. Lepas tu korang letak air. Air kuih ke air dah masak lah. Jangan letak air pahit pula. So, jom kita cuci dulu. Lepas korang dah bersihkan beras ni, korang just masukkan dalam ni. Lepas tu korang pergi ambil air kuih ke air kuku kan. Air bersih lah. Lepas tu korang just tuang je dekat sini tadi. Wow, ngam-ngam. Alright, so untuk beras Martin dah settle. Sekarang ni kita nak potong dia punya brokoli pula. Kita nak sediakan 14 ruang untuk Martin. Walaupun I dah kahwin almost 2 years, masih ada juga orang yang bercakap tentang perkahwinan I. I don't care. I tak kisah apa pasal benda tu. Yang penting I tahu tanggungjawab I sebagai isteri dan ibu, seorang ibu. Kenapa I rasa badan I besar bila pakai baju kelawar? Mungkin sebab angin kot. Angin tiup-tiup I punya baju. I nampak macam besar dekat dalam kamera. Oh my god. Korang jangan percaya tau. I kurus je sebenarnya. Berat I 55. Berat ideal I 51. Kalau I nak berat ideal, berat I 51 lah. Tapi okey lah. I kena diet maybe 4 kg. Dah siap. So kita cuci dulu. Siapa dekat sini yang memang setiap kali dia masak, setiap kali dia buat kerja, dia memang akan settlekan terus. Kotor-kotor. Kita jenis yang tak sanggup nak tengok kekotoran ni. Aku paling tak boleh tengok benda-benda kotor gini. Bukan nak acah-acah tapi benda betul. Betul. So now guys, kita nak masukkan brokoli ke dalam ini. Kalau korang dengar bunyi zikir dekat ruang tamu, tu maksudnya Martin. Martin memang suka dengar zikir. Alhamdulillah. Dia kalau kita ubah dia punya zikir tu, dia akan nangis lah. Selalu ngam. Okay, untuk carrot ni kita nak peel dulu. Nak buang dulu dia punya kulit. Untuk first mom dekat luar sana, korang jangan risau tau. Korang tak payah takut-takut, korang tak payah nak nervous sangat. Kalau anak korang masuk 6 bulan ke apa semua kan, korang tak payah nak takut-takut nak bagi dia makan. Dia sama je macam korang masak dekat rumah. Makanan baby actually lebih easy kan, so tak perlu nervous. Boleh je, korang mampu, korang boleh. Lepas tu kita potong kecil-kecil. So dia memanjang macam ni guys, bila dia dah memanjang macam ni, korang tinggal nak potong dadu je, potong kecil-kecil. Contoh dia macam ni. Ni lah. Small. Potong dah terus 3, 2, 4 ke. So, kalau korang potong banyak-banyak terus, dia akan lebih cepat lah potongan korang tu. Tak payah macam, tak adalah korang macam bosannya lah buat makanan untuk baby ni kan. Nak kena potong kecil-kecil. Tak payah lah, tak payah fikir macam tu.
Sebenarnya benda ni tak wajib pun nak freezekan makanan untuk baby ni, tak perlu pun sebenarnya. Cuma ini adalah cara cepat. Maksudnya nanti bila kita dah start masak, kita dah tak perlu nak potong-potong dah. Kita dah tak perlulah nak cuci-cuci dah beras tu, sebab benda tu memang dah sedia ada. So nanti bila korang nak masak, korang ambil je yang freeze tu, korang buka, korang masuk dalam periuk ni. Dah gaul-gaul, letak perasa, dah siap. Letak dia punya sayur daun kalau korang nak letak. So macam tu je lah korang. Easy je, sangat-sangat easy korang. So bila dah habis potong kecil dadu macam ni, korang just masukkan dalam bekas. Let's go. Okay guys, tak habis lagi. Tak habis lagi. Ini adalah yang terakhir, iaitu breast chicken. Tadi kita dah guna yang ni, nampak tau kesan carrot kan. Kita guna pula belakang, sebab ni kan ayam mentah kan. Macam tadi sayur-sayuran, so it's okay. So jom kita potong ayam untuk si kecil. Aduh tu kecil-kecil macam ni lah. So ni ayam dia dah potong. Kita nak masukkan dalam bekas. Dah habis. Alhamdulillah, dah settle makanan untuk Martin. So korang, itu je konten saya untuk hari ni. Saya rasa konten saya ni bermanfaat, sebab untuk new mom dekat luar sana, kadang-kadang diorang blur. Macam mana aku nak buat? Memanglah diorang boleh rujuk TikTok. Saya akui benda tu. Memanglah semua orang boleh rujuk TikTok, boleh rujuk YouTube, boleh rujuk dekat apa lagi, Google. Semua benda boleh rujuk, sebab zaman sekarang ni memang zaman moden dah kan. So semua benda boleh rujuk. ChatGPT pun ada. Tapi dia berbeza tau kalau kita tunjuk satu per satu. Kita tunjuk details untuk new mom. Kita jangan cakap pasal mak-mak yang dah ada 2-3 orang anak. Kita jangan cakap pasal orang-orang macam tu. Dia dah cukup berpengalaman. So ini video memang khas untuk orang yang betul-betul baru ada anak. Itulah first time dia ada anak. Itulah first baby yang dia jaga. Begitu. Kita jangan cakap juga untuk orang-orang yang memang dah ada anak buah ramai. Kadang-kadang orang yang banyak anak buah ni, dia memang dah tahu. Kadang-kadang dia dah tengok dah. Macam saya, walaupun saya first mom, saya dah biasa tengok kakak ipar saya buat benda ni, makanan-makanan untuk anak buah saya. So benda tu dah jadi benda biasa untuk saya, walaupun saya first mom. Macam tu korang. So video ni walaupun korang nampak macam itu je kau buat, tapi itu adalah ilmu untuk first mom macam saya. Okay, itu je konten saya untuk hari ni. Kalau korang nak video-video macam ni lagi, ataupun korang nak resepi-resepi baby, saya boleh je buat next time, InsyaAllah, kalau saya rajin. So guys, itu je video saya. Saya harap korang boleh tolong subscribe Afiq Jeffrey, sebab subscriber dia almost 500,000, 500,000. Korang subscribe, korang like, korang share, korang comment, and itu je. Bye.